Selalu tak time Chinese New Year korang nampak orang-orang Cina jual daging salai yang bentuk segi empat tu. Aku teringin sangat nak makan korang tapi aku was-was lah tentang dia halal ke tak sebab bahan yang diguna pun kita tak tahu. Dan aku ada tanya kawan-kawan Cina aku pun dia cakap yang tu memang ada jual. Okay, so aku tahu dekat TikTok baru-baru ni ada yang jual daging salai ni halal korang. Siap ada logo halal lagi. Sekejap aku nak tunjuk kat korang. Ni logo halal dia. So aku dah tak was-was dah. Aku terus grab combo 3 pack ni korang. Masa tu tengah promo tau harga berapa. Aku tak sure korang akan dapat harga berapa. Korang boleh tengok dekat pack ku ni. So hari ni aku nak cuba yang asli. Jom kita try macam mana rasa dia. So dia jenis pack macam ni. Kalau korang tak habis makan korang boleh seal balik. Tengok tu. Tak payah seal balik pun tak apa korang. Aku tak tahulah. Seller ni rajin sangat pack ke. Dalam ni dia ada dah pack mini macam ni. Korang nak letak dalam handbag pun boleh. Tak payahlah seal-seal macam ni kan. Rajin sangat dia pack. So hari ni aku nak try satu. Dalam satu pack ni korang akan dapat 1, 2, 3, 4 pack kecil. Actually dia ada 2 saiz tau. Macam yang ini aku beli 50 gram. Dia ada yang 150 gram kalau aku tak silap. Korang boleh tengok dekat pack kuning. So kita try yang ni. Ni first time nak rasa. Aku teringin nak rasa weh. Bau dia macam yang kita salai-salai kat tepi. Macam bau orang salai-salai kat tepi jalan tu korang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya bau salai-salai. Bau dia, rasa dia macam macam aku pernah rasa, macam rasa sate. Macam rasa sate. Sate yang korang tak letak kuah sate lagi. Tapi dia juicy-juicy. Dia macam ada madu-madu macam tu. Manis lah, macam kita makan ayam. Macam ni daging kan. Macam kita makan ayam yang salai tu kita bakar, yang bakar tu kan. Perapan-perapan yang sempurna tu, yang ni dah rasa dia. Memang sedap. Sedap sungguh. Korang patut try. Boleh try satu pack dulu pun boleh. Boleh macam aku kalau korang jenis rasa satu pack tak cukup, 4 packet tu tak cukup, beli je combo set macam ni. Dia ada set besar.